Okey, hai. Assalamualaikum. Hari ni Bawal Property berada dekat area Tunjung. Kita nak tunjuk unit yang available ground floor, first floor dan second floor. Dekat ground floor ni ada 2 toilet dan dekat sini penyewa lama dah siap buat partition. Kalau boleh tengok ni ada storage dekat sini. Ada sliding door dekat sana. Dekat bahagian depan ni pun ada satu lagi sliding door untuk sampai ke reception ni lah, lebih kurang macam tu kan. Sebelum ni penyewa buat workshop, sekarang dia dah pergi pindah ke tempat lain. Jadi owner nak pergi sewa balik. Dekat depan ni pun dah ada glass door. Korang tak payah risau-risau nak renovation dah dekat depan ni. Semua barang tu diorang akan ambil balik. Jadi kita dah ada dekat tingkat first floor pula. Dekat sini ada 2 toilet macam ground floor tadi. Dan sebelum ni ada penyewa simpan buat storage. Dan ni ada lagi barang-barang yang diorang belum ambil. Tapi jangan risau, diorang akan pick up semua barang-barang ni in case korang nak sewa dekat unit first floor. Macam tadi juga, kalau kau nak sewa ground floor, diorang akan ambil balik semua barang-barang tersebut. Dan kita akan pergi pula tengok yang second floor dia macam mana. Adakah ada barang juga ke kosong? Let's go. Jadi dekat second floor ni, unit ni kosong lah. Bare unit, tak ada apa-apa barang. Dan unit second floor ni specialnya dia orang lebih panjang berbanding dengan ground floor dan juga first floor. Tapi kalau korang nak tahu maklumat lebih detail, lebih lanjut ataupun nak viewing, bolehlah hubungi 0113758140. Let's go, tengok toilet dia. Ada 2 toilet lah. Okey, hubungi tahu nombor tertera tadi. Bye-bye semua.